T20 nak pergi haji, jangan sekadar ada duit banyak saja. Tapi sebelum tu save dulu video ini untuk rujukan anda. T20 bukannya tak ada duit, tapi cabaran sebenar, duit ke mana pergi, habis bocor ke mana, entah ke mana. Dan ramai T20 yang mampu tapi simpanan dia tak terarah. Solusinya kalau nak pergi haji, T20 guna strategi ni, simpan 200 sebulan dalam akaun emas gap selama 10 tahun. Tuan-puan akan ada nilai dalam bentuk gram emas, 60 gram emas bernilai 40,000. Kos haji 2026 untuk T20 adalah 55 gram. Jadi T20 bukan sekadar banyak duit, tapi tahu lindung nilai dan simpan dalam bentuk emas untuk pergi haji. Bayangkan 10 tahun nanti orang lain masih tunggu, tapi tuan-puan dah bersedia. Bukan sebab kaya, tapi sebab ada strategi. Simpan 200 sebulan dalam akaun emas gap, tuan-puan boleh capai langkah ke Baitullah. Kalau tuan-puan T20 nak mula simpan emas untuk capai nak pergi haji, tengok video 5 langkah tu mulakan simpan emas. Saya akan bantu dan guide tuan-puan sebaiknya. Follow dan komen untuk lebih banyak ilmu kewangan dan emas.